Assalamualaikum. Halo. Halo. Hari ini kita nak buat kerajinan tangan. Mainan sajalah nih, cuma nak buat kapal laut. Okey, sekarang yang perlu kita gunakan kertas ini. Kertas buat print coat ni. Kertas macam itulah. Kakak tahu kertas apa ni? Tahu. Kertas apa? Kertas APS. Okey, sekarang kita mulai. Kakak pandai buat cakap. Buat apa? Kakak bisa buat. Buat tu suka hati kakak macam mana nak buat. Okey, adik buat apa? Ni. Adik buat apa adik? Ni adik. Adik buat apa? Okey, langkah pertama kita buat macam ni. Lepas tu kita lipat jadi dua. Dan cuba kakak buat. Lipat jadi dua. Tunggu dulu. Jawablah lagi. Macam ni, macam ni. Okey, macam ni. Lipat jadi dua. Lipat jadi dua. Lepas tu lipat lagi di tengah tepi sini. Ni tepi macam ni. Kita lipat macam ni. Macam ni. Macam ni. Habis tu? Lepas tu lipat lagi kat sini. Ni kita lipat lagi kat sini. Jadi macam ni dia. Okey, bagi sama nah. Bagi sama nah. Dia kena bagi sama dia punya lipatan tu. Tak boleh sengit, tak boleh panjang sebelah, tak sama. Dia kena sama. Macam ni dia bagi sama. Sudah. Bagi sama. Ini. Bagi sama macam ni. Macam ni. Okey, lepas tu dah siap macam ni kita buat. Dia punya ni lari pula. Macam ni. Lepas tu kita buat lagi. Okey, lepas tu Sudah siap. ini bukan macam ni dia. Tak sama ni, kena macam ni. Macam ni. Macam ni. Ni ada satu saja dia lipat. Ni lipatnya macam ni. Letak macam ni. Macam ni lipat. Macam ni. Betul balik dia. Bagi balik. Lipat lagi sebelah lagi. Macam ni. Oh, kakak faham. Okey. Okey. Lepas tu lipat lagi dia punya tepi. Tepi dia. Tepi dia tu macam ni. Tepinya lipat macam ni. Ni. Ujung dia. Mana ni? Okey, lepas tu ni lipat lagi. Dan ujung sini pula. Ujung sini pula. Lipat. Ujung sini. Lipat masuk dalam. Macam ni sayang. Oi, susah sekali buat kapalnya. Kakak belum pernah buat kapal. Macam ni. Lepas tu lipat lagi macam ni. Ni tak raja, dia tak kemas ni. Baru kena kemas lagi ni. Dia tak ada kemas ni. Dah macam ni. Ni bagi kemas. Ya, sudah. Ni dah. Okey, bagi kemas macam ni. Ni bagi kemas. Okey. Dah. Kita buka tengah dia. Macam ni. Macam ni. Tengah dia. Macam ni. Ni buka tengah dia. Buka tengah dia. Lagi lipat sama juga. Mak buat ni. Lipat. Macam mana? Buka. Bagi buka macam ni. Macam ni. Macam ni. Ni bagi sama lah kat dalam dia. Macam ni. Macam ni. Bagi sama. Ni. Bagi kemas. Lepas tu lipat lagi dia. Lipat lagi macam ni. Lipat lagi macam ni. Ni bagi lipat lagi. Lipat lagi. Macam ni. Macam mana? Ni lipat macam ni. Faham sekarang. Lipat. Itu lipat lagi satu ni. Macam ni kan? Bagi sama.
Bagi sama ini. Bagi sama. Bagi sama. Itu buka tengah deh. Buka tengah. Mana? Ini. Buka tengah dia macam ini, bagi sama, itu bagi buka sedikit macam ini. Bagi macam ini, oke. Ini. Nah, oke, ini nama dia Kapal. ini nama dia macam orang ini tongkang. Kalau boleh kita cakap, kalau kapal kan lain, ini tongkang. Ini macam mahkota. Ini oke. Itulah dia pelajaran kita hari ini. Bagi budak-budak yang nak belajar, boleh belajar dengan Kak Tamin. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye.